Ay, moi, masuk. Ratusan petani durian di Raub mengadakan bantahan terhadap Unit Penguatkuasaan Pahang (UPNP) semalam. Difahamkan, mereka menuntut kerajaan negeri menghentikan operasi menebang pokok durian dan menghormati hak mereka. Namun, Ahli Parlimen Raub Chow Yu Hui mengingatkan pihak berkuasa bahawa perintah mahkamah yang dikeluarkan pada Mei 2023 melarang sebarang pemusnahan ladang sementara menunggu rayuan. Walaupun rundingan secara aman, operasi itu tetap diteruskan mendorong Chow dan petani berdepan dengan pegawai UPNP, namun Chow diminta berunding secara terus dengan kerajaan negeri. Video ini mengundang kemarahan orang ramai dan berikut adalah video yang tular. Ay, moi, masuk.跟哪边的吧？要哪边的吧？喂，不是播放啊，喂，喂，agak bising ah,喂，cakap播放，喂，你cakap kat sana bohong ah，hantu ah，stop， kami pergi meeting dengan Gandhi, jangan macam ni, stop, hantu lah,喂，jangan macam ni, bagi masa sikit. Saya tahu, kami tengok banyak pokok yang sudah 30 tahun, 80 tahun. Kita berkebun saja, memang kita buat apa? Jangan macam ni, stop! Arahan-arahan, you boleh beritahu atasan, berkebun sedang nak berunding. Jangan, please.